Komander UTK. Dan juga mengiringi tetamu-tetamu kehormat adalah pengarah filem Chelot, bintang filem kita, Emilia Ahmed. Putrajaya, Nadir Hasan. Oh ya, kena salam betul ya. Putrajaya, adakah anda bersedia untuk bintang terpilih ini? Ini dia, Sahabi Shah. Malaysia, ini dia, bintang filem anda, Sugriaya. Sugriaya. Apa buka langkah siap bang? Bang, tinggal sikit. Sekali lagi kita ambil gambar dulu, pandang depan, relax dulu. Baik. Terima kasih kepada Puan Sri yang sudah berada di atas pentas untuk merakamkan kenangan ini. Okey, steady. Silakan. Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kepada yang hadir hari ini. Terima kasih banyak, saya cukup berbesar hati dapat bersama-sama dengan kalian semua yang datang hadir untuk sama-sama memberiakan Malam Gala Filem Chelot. Thank you everyone. Thank you for staying. Thank you for watching. Minta sesiapa yang tak tengok, tolong jangan spoil apa itu Chelot. Please let the audience ataupun semua yang belum tengok ada peluang untuk merasai Chelot. So itulah benda yang saya harap dengan bantuan kalian semua kita boleh simpan this thing untuk orang yang belum tengok. Ini saya tengok, saya menangis dah. Rahsia je, weh, hebat tu semua dalam ni. Ya. Saya rasa macam tu. Okey lah, sekian. Terima kasih. Semoga kerja keras kami semua di depan dan di belakang kamera, filem Chelot ni, filem ni tak dibikin dengan mudah, tak dibikin dengan murah. Banyak kecederaan pun ada, macam-macam lah kan. Jadi saya harap berbaloi apabila ditayangkan di program nanti dengan sokongan anda semua. Video kan? Ya. Chelot. Apa itu Chelot tak boleh bagi tahu, tapi filem Chelot ni kisah pasal seorang anggota polis mempersembahkan satu perspektif yang lebih greyish terhadap seorang anggota polis. Ni pasal kat dalam tak nak nampak so dah Sekejap ya. so like 1 minute je. Bekerja dengan Adrian Teh, I think by far for me this is the best Adrian Teh film ever made. You know, that's for me. And of course my character orang tengok dalam filem ni, you know, penonton, audience, right, Malaysia dekat luar sana datang ramai-ramai ke Pawagam untuk nanti menonton filem Chelot. Untuk saya filem Chelot ni there's a very special place in my heart lah. Tengok filem Chelot. One more segment. Yes. Mana segment? Tak apa, aku okey je. Handsome. Saya cakap dia handsome ni, handsome. Alright. Ha? Awak boleh macam mana? Sama lah, senior, UiTM. Oh, you Dengan exercise one. Okay. Oh, dengan exercise one. Ya, betul. Baik. Alright. You nak You clip boleh. clip dekat Okay. play. So, ya, macam tu. Sekejap, slightly higher kot. Sikit. Alright. Pusing boleh tak? Sebab nampak brand. Okay. Your ni forehead. Right. Yang Of course. berpeluh. Boleh. Okay. Anytime. Okay. Ready. Alisha dalam Chelot seorang sniper, seorang sniper yang bernama Zara. The best way to describe her is dia seorang yang sangat-sangat strong. Dia sangat-sangat terror sebenarnya. Tapi come on guys, korang semua kena tengok Adrian punya best film. Let's go. Okay, itu je. Yes. Nak buat lagi satu segmen. Okay. Segmen ni called struggle. Sekarang the only struggle I can think of is kaki I tengah sakit. So, Okay, cakap je apa-apa. Okay. Dalam 1 minit je. Alright, pegang Alright. And Pegang belakang. Alright. Sini. okay.
Okay, 3, 2. Tu dekat sangat. Okay, alright, better. Ni better. Okay. Okay, so Alicia mungkin boleh share sikit struggle nak Skype. Itu Nice, Okay, easy. Thank you so much. Thank you. Thank you.